Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua hadirin yang berbahagia. Selamat datang ke program khas sempena kempen Jom ke Sekolah atau JKS, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menggalakkan kesedaran tentang kepentingan kehadiran ke sekolah. Saya, Ayus Kristina, dan bersama saya, Nur Kasih Umayyah, akan menemani anda dalam sesi istimewa ini di mana kita akan membincangkan manfaat kempen ini serta peranan kita semua dalam memastikan kejayaan generasi akan datang. Kita semua tahu bahawa sekolah adalah tempat utama untuk menimba ilmu. Tapi, tahukah anda, kehadiran ke sekolah juga memainkan peranan besar dalam membentuk masa hadapan seseorang. Betul tak, Kasih? Betul, Alice. Sekolah bukan hanya tentang akademik. Malah, ia tentang membina sahsiah, disiplin dan kemahiran sosial. Tanpa pendidikan yang cukup, ramai yang akan menghadapi kesukaran dalam kehidupan. Menurut kajian, pelajar yang mempunyai rekod kehadiran yang baik lebih cenderung untuk berjaya dalam kehidupan. Mereka bukan sahaja lebih berpeluang melanjutkan pelajaran, tetapi juga lebih bersedia untuk dunia pekerjaan. Segmen yang kedua ialah apa itu kempen Jom ke Sekolah atau singkatannya ialah JKS. Jadi, apa sebenarnya JKS tu? Kempen ini adalah usaha pihak sekolah dan PIBG untuk memastikan pelajar hadir ke sekolah setiap hari dengan penuh semangat. Kini kami berada di bilik kaunseling bersama Saya Putri Nobantis dari kelas 3 Bestari. saya Nurkia Sotina dari 3 Bestari. Sebelum kita memulakan temu buat kita tahu bahawa sekolah itu adalah institusi yang amat penting dan utama untuk kita menimba ilmu. Tetapi, kehadiran juga memainkan peranan yang besar untuk membentuk masa depan seseorang. Jadi, dalam kempen Jom ke Sekolah ini, apa yang anda faham tentang kempen itu? Pada pemahaman saya, murid yang kehadiran penuh akan diberikan ganjaran seperti hadiah ataupun lawatan sambil belajar. Seterusnya, untuk mengenal pasti murid yang tidak hadir ke sekolah, ia akan diambil tindakan dari segi ceramah, bimbingan, kaunseling dan tindakan disiplin. Jadi Iris, macam mana kita nak menjayakan kempen ni? Mudah saja. Kita perlu pastikan setiap anak mendapat peluang untuk belajar. Hadir ke sekolah setiap hari adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih cerah. Jadi, apa lagi? Sokonglah kempen ini. Ingatlah slogan kita, datang dengan semangat, pulang dengan kejayaan. Sekian saja daripada kami. Semoga kita semua terus berusaha ke arah pendidikan yang lebih cemerlang. Terima kasih. Excellence with soul.